Ini kita cakap pasal orang dah tua, dah besar. Ya, pasal tangan aku jadi lembut. Itu gentle parenting. Pasal aku dah cakap. Okey, dan seterusnya sebentar gini PL lah. Silakan. Okay. Parents sekarang takut dengan anak kan. Kalau macam kau takut dengan anak kau. Tapi tak, bukan sekarang yang budak-budak punya zaman tau. Bukan teenagers, bukan toddler tak. Bila kau pernah dengar tak? Yang Pernah? mak Lambat okay. Okay, kau pernah dengar macam kau anak kau mana? Dengan mak aku jaga. Mak terpaksa nak kena jaga anak. Macam mak tak boleh bebas keluar. Mak sekarang mak zaman sikit hari aku pernah dengar tau, mak bapak kira jaga cucu-cucu diorang. Nenek datuk nak kena jaga cucu-cucu. Asal diorang nak kena keluar kerja lah. Itu masih praktis. Tapi tu untuk aku macam untuk aku tu It's not good actually. Tapi benda yang Bagi saya pun tak boleh. Dia bukan masalah tak boleh. Dia kena tengok pattern family tu. Kalau diorang terpaksa macam tahap macam gitu. kena terpaksa. Tak ada. Saya actually this topic is actually boleh buka untuk satu topik yang lain tau. So Pasal bila apa nak tahu? buka sekarang Okey, boleh juga. Saya nak cakap pasal apa tahu? Kesian mak bapak yang kira atuk nenek yang nak kena jaga cucu tu. Sepatutnya itu dalam masalah keluarga kau cari pembantu. Betul. Kau Atau bekerja laki bini memang sabar. untuk Saya setuju dengan pendapat awak. Tapi sure you want to say di sana saya boleh cakap kan boleh, sebab kadang-kadang tak, because you know why my concern is dalam family tu whatever finance ke apa-apa diorang atur cara, kita tak boleh involve. I know but this For me it's wrong. Macam Okay. You nak aturkan orang daripada kau suruh ni, kau ambil maid suruh jaga kan. Saya For tahu. me I tak agree on that lah. I know but kita ada pergi balik lah. Maksudnya ada buruk ada baiknya. Kita kena explain benda boleh. gini lah. Maksudnya kalau kau percaya benda ni boleh work untuk kau punya family, kau hantar anak-anak kau pergi ke parents kau. Is it parents kau setuju ke ataupun Setuju diorang lah. yang will untuk jaga? Let's say diorang Willing setuju. untuk jaga. Diorang setuju boleh. Itu okey. Okay. Tapi as anak senang cakap mesti Kalau ada apa? part Atuk yang nenek diorang yang tak terfikir. setuju. Mungkin Itu jarang tak ada. saya tak Mungkin rasa. diorang tolong sebab atas kesian anak-anak aku. Kesian. Okay. Kesian Banyak anak-anak kesian aku. tau. Faham. Kena Mungkin aku kalau okey jaga kalau anak aku panggil suruh jaga cucu-cucu aku. Tak. Tak. Aku pun ni kalau macam 1-2 hari, 1-2 jam, boleh lah. Kalau macam abah kira dah tua macam nak kena kerja, dia nak kena kerja, aku nak duduk rumah bila dah tua nak kena jaga. Habis dia bagi kau Pak, saya bagi 2,000 sebulan. Tak apa, kau pergi cari lah maid. Betul. Diorang tak ada kebebasan. Betul. Saya pengalaman ni sebab saya Betul tunjuk kamera. sebab saya dengar daripada orang-orang yang memang faham, betul. faham. Okey. Tapi bila pernah dengar juga kan side daripada yang menjaga tu, kira atuk nenek dia Ada tu yang pernah luahkan juga kan. Banyak. Okey faham. Side saya memang ada lah. Tapi diorang tak nak cerita lah sama diorang anak cakap dia. of course penat. Tapi habis kalau dah anak-anak minta tolong terpaksa lah kan. Tapi kesian lah parents tu. Ya. Macam dalam hati diorang cakap, dulu aku jaga anak-anak aku. Kenapa tak sekarang punya time? Kalau kita korang nak yang kumpas jaga ni anak-anak benda, korang. kita tak tahu the actual reason why ataupun Ada dua lah. Mesti ada dua pendapat lah. Satu yang terpaksa jaga, satu memang rela hati. Tapi kadang-kadang diorang dah jaga, diorang pula yang kira berkuasa kat anak-anak kita. Ada. Alah, ada. Jangan salahkan lah. Jangan salahkan lah. Jangan salahkan. Nak ini betul, tak boleh, betul, tu tak betul. boleh. Ada tau. Kalau anak itu macam karakteristik dia mau tu ikut atuk nenek Atuk dia. nenek dia. Mak dia ajar anak saya gini. Zip soal lah. Betul. Hantar kat aku. Baru apa? mak nenek datuk dia cakap hashtag pasal lah. Betul. Betul. Nanti dia Well, cakap make sense. bila dia cakap no sugar for this timing. Tapi bila jaga nenek atuk sugar jalan terus je. Jalan nak terus. tidur pun jalan terus sugar. Mak, kan saya dah cakap mana boleh bagi kalau gula-gula dah malam nanti dia makin hyper. Pasal lah. Suruh aku jaga kau letak rule kau. Macam tu boleh Tapi gitu. dulu memang mak memang kasih aku dulu nak tidur aku kena minum air glukos. Yang ada biru. Kali biru kan? Sama lah. Tak, ada Sama, grey ke sama. oren ke yang putih? Oren, Yang oren, putih, oren. original lah. Yang putih original. Kita Aku oren dengan putih. makin hyper lah nak tidur apa Tahu kan. tak apa?
Glukos tapi glukos bukan gula. Glukolin dia. Glukolin. Tapi benda manis dalam badan kita. Dia manis tak semestinya Tak, gula. tak. Macam Tapi aku. kami tidur Macam je. aku manis kan. Dan gini saya tangan. Tapi okay, I nak tanya you pun dah kenapa? Dah tersapuk. Gentle parenting. Okay. You setuju about this? Saya 50-50 on this. Dia tengok persetujuan Betul. pihak. Kalau orang okay with that, it's not my say untuk cakap. Correct. Kita tak boleh memaksa. Tak boleh hantar dia. Diorang dah okay. Lu siapa? Gitu. Dah start okay. Mango box. So ni dia antara family dia lah. Okay, faham. Lupa tu. Lu mali. Ciao. Bawang. Alright, sekarang kita sentuh pula tentang strict parenting. Kira parents yang mungkin zaman kita yang dulu dibesarkan dengan cara yang lebih kasar lah. Yang tegas, strict. Strict tak boleh cakap strict. Kalau tegas, kau nak cakap strict lah. Strict lah, tegas lah. Tak, ada garang sangat lah. Garang. Abuse. Okay. Terlampau abuse. Personally, tak sampai tahap Tak sampai abuse abuse lah. Abuse Okay, kira, abuse untuk korang apa? Abuse kira Pukul lah. Pukul lah. Bapak mana yang dulu tak pukul? Tapi bukan, ada abuse had lah tu, limit dia. Dia bahasa Melayu dia is, aku pun tak tahu. Abuse more to pukul lah. Abuse. Abuse. Tapi abuse tu kira macam Mendera. Mendera. Dera lain, pukul lain. Dera? Dera abuse lah. Dera tu is berterusan tau. Oh. Dia macam satu hari tu macam-macam belang macam ada. 5 waktu lah dia bikin. So kita sentuh zaman kita. Kau rasa apa kebaikan yang ada, yang kau dapat dari segi kau membesar tu? Tapi kau boleh share sikit lah, kau parent kan. Okay, kalau untuk aku lah kan, siapa tak kenal bapak aku kalau kat madrasah Junaid dulu kan. Memang nampak je Raya bapak kau datang, aku lari lah kan. Tapi bila aku lepas kodong, bila kena pukul dulu, maybe bapak aku ajar cara dia memang macam gitu lah. Tapi bila time aku remaja diperlai. Okay. Okay lah. Bila aku time teenage time kan, aku rasa macam apa saya bapak aku ni pukul aku semua tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh. Bila aku dewasa sikit. Bila aku dewasa, aku fikir kalau bapak aku dulu tak macam gini, aku tak jadi orang Tak sekarang. jadi orang kan. Aku tak jadi satu lelaki lah. Seorang lelaki yang tulen. Seorang Kau pun dah tersambung kan. Bagus. Okay, kalau personally untuk saya, aku rasa majority kita punya era akan cakap gitu. Dulu punya cara parenting buat kita jadi orang. That's the most famous punya kira words orang jadi suka orang, pakai, jadi orang. Because apa tahu? Mungkin being krek lama lah Awak nak nangis Okay, tak ada. Being who we are now. Dia kadang-kadang is because of the past punya events which is kita dapat rasa beza kalau orang tu pukul kerana kasih sayang ataupun pukul kerana benci tau. Aku believe because I can simply relate, let's say teachers kita yang boleh tahan perangai kita. Berapa kali kita macam-macam perangai ke apa gini, orang tetap macam act as a second father or mother to us tau. Ini beza dia orang dulu dengan sekarang tau. Betul. So I believe so, parents dulu ni kan, diorang bila macam mana kasar pun even bukan cakap kita je, bapak diorang, atuk kita, how they teach bapak kita pun cerita yang kita dengar pun seram-seram kan. So I think the factor is bila kita nak strict to our children tu is out of emotion ke, sebab kita nak pukul dia, nak dura dia ke, tak ada perasaan, ataupun sebab kasih sayang. Aku rasa itu perbezaan dia. Macam kau cakap lah tadi, aku setuju dengan apa kau cakap lah. Nak nangis apa? Yelah tak, kan. Okay. Pukul tu dengan kasih sayang ke, atau dengan bila kau pukul benci dengan pukul kasih sayang tu lain tau. Kau nak ajar atau kau nak ajar ataupun kau nak dera pukul. Okay, aku ini sebab spontan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, insya-Allah Semoga kita mendapat benefit dia. But I really feel
why kita dapat rasa our parents dulu dapat bentuk kita dengan baik who we are now, even though kita gonjol pun ada, pandai pun tak pandai mana, alim pun tak alim mana, tapi you know makes us kita jadi manusia. Alhamdulillah. Betul. Yang boleh bersyukur kan. Syukur, Alhamdulillah. So I think for the strict parenting punya type zaman dulu can be implement untuk era zaman sekarang, mungkin untuk parent-parent. Maksud strict tu is what? Kan? Macam tadi yang aku cakap, betul lah. Aku kasih sayang. Dia sebat tapi I love you. I love you. I love you. tapi bukan dia cakap lah, bukan dia cakap. Tapi dalam hati lah dia cakap. Selalu mak bapak dulu dia takkan cakapnya. Lepas bapak main. Tak ada. Itu lain macam dia video dia. Dia ni marah ke sayang ni dah keliru siap. Tadi aku percaya macam apa tau. Bila parents dulu lepas pukul, bapak kau pernah tak macam arwah bapak kau pernah panggil tak lepas pukul, kenapa aku pukul kau? Ada. Dia akan terangkan Educate. Kau tak suka macam ni, aku tak suka macam ni. Macam itu lah bapak aku pun. Kau tahu tak aku kenapa aku pukul kau? Kenapa aku macam ni? Quran dekat dalam beg kau taruh dekat kasut. Mana tak kena bimbang dulu. Ini is another thing that we can learn from the past punya so-called strict parenting lah yang ngada-ngada ni. Tapi bapak saya pernah pukul saya, lepas tu dia nangis. Biasa. Yalah, tu ada. Sedih. Itu pasal actually maybe like our father ni, diorang tak boleh show emotion nangis depan kita. Dah tak cool lah. Adik-adik. Kan jangan orang lain nanti terbabil. So diorang they cannot show macam air mata terkeluar. But the reason why lepas dia pukul, macam Rayhan cakap, dia datang balik sini nak educate, is because dia rasa lah, you know, lepas pukul tu, itu confirm dah keluar saya Leo tepi sorry. Saya teringat arwah ayah saya, dia pukul, lepas tu dia nangis, lepas tu dia pergi ambil air semayang. Waktu dah masuk azan subuh. Subuh kena pukul. Dulu kita pakai pasir. Saya kena pukul pasal apa tahu? Saya tak nak makan Panadol pasal demam dah tinggi sangat. Kena pukul. Tu kena pukul. Makan mak suruh makan Panadol tak nak. Habis bapak saya jalan rotan, terus dia pergi toilet, dia ambil semayang. Rotan aku rasa better daripada cubit. Tali pinggang. Mak saya dulu cubit jalan macam berdenyut lagi. Apa binatang lah, apa barang tak pernah pakai. Rotan. Ya mak, gerak ni barang. Kalau perempuan, cubit tu is biasa lah. Jangan. Lagi-lagi bukan mak sendiri, makcik-makcik. Makcik datang kau degenyuk. Tak tahu bulu black. Makcik pun kalau awak. Cubit awak. Tak maulah makcik aku nanti kena saman pula nanti. Tak ada, aku biasa ke rotan lah biasa kena. Kiwi pipe Getah pipe dah kena. Hanger tak boleh cakap. Hanger belt tu biasa. Tak ada apa-apa nak pergi report. Tak ada. Okey lah, semua biasa. So kau consider diri kau sekarang as a strict parenting ke atau both ke macam mana? Aku rasa gentle. Moderate. Tak gentle. Tak gentle sangat. Tak gentle. Mana tali pinggang kau? Dah tak ada kan? Zaman sekarang dah tak pakai kan? So tak boleh. Tapi aku gantung rotan tak? Aku mau Sengit lah. Ada gantung rotan tak? Tapi nak muka kau satu orang ke dua orang? Satu. Sikit-sikit boleh. Nanti itu aku edit. Ni nampak full lah. Satu je muka kau. Okay, so kau consider diri kau kira neutral lah dua-dua. Untuk aku lah neutral lah dua-dua. Aku pun pukul anak. Aku marah. Aku main suara satu blok dulu boleh dengar. Aku main Zaifah, Mirul balik. Kat bawah. Rumah apa? Banglo. Seorang. Tergila. Sebab semua orang pernah dengar seorang. Tak ada. Rumah sewa lah dulu kan, baru-baru kan. Rumah sewa, jadi bila panggil semua datang. Semua balik. Dengan jiran-jiran aku punya anak balik. Bila aku balik, package lah. Terima kasih panggil balik. Terima kasih panggil balik. Kan, panggil lah anak kau balik dah pukul 9 dah. Nanti aku pergi anak aku dua-dua semua boy kosong. Aku sebab lepak sama-sama. Bila aku marah, aku kira marah, lepas tu suara aku boleh kira pukul anak aku yang perempuan tu 3 kali. Selama ni sampai dah besar dah nikah pun 3 kali je aku pukul anak aku. Tapi dia ingat, sampai sekarang dia ingat. Kau ingat tak? Bila aku marah selalulah. Bila aku marah selalu. Benda-benda meripik takkan nak diam kan, betul tak? Jadi itu lah. Macam jadi kau cakap tu, aku ni bukan gentle sangat. Aku bukan terlampau. So masa kau dia ingat bila kau pukul dia?
Dia ingat. Ini benda macam dalam marriage tau. The word is saya panggil apa macam validate lah. Macam setahun sekali, pub sekali. Jadi Kena dia ingat sekali lagi lah. setahun. Jadi nak kena renew contract kan next year satu kali lagi. Something like that. Sometimes benda-benda validate ni Tapi works lah actually for some betul. people lah. Kalau bila Raihan pukul tu, buat sampai dia ingat, means dia tahu benda tu is Ya, wrong. betul. It's actually biar sampai anak kita ingat apa yang dia buat salah tu. Dia kira parenting berserta dengan education purpose lah. Nak mengajar lah. Educate. Penting lah sebab kita tak boleh anggap juga tau. Bila kita dah pukul anak kita tu, dia akan Dia macam aku cakap kat ikut. podcast ni aku pukul anak kena saman tak? Kena lah. Kau standby. Tembak. Safety plan tu semua. Habis bini kau tengah buat apa tu? Tengah fill up form. Takut lah. Tak apa. Kalau sebelum saman apa, korang komen dulu. Jadi kita delete video dia. yes. As soon as possible lah. Tolong lah, support lah. Muda lagi saya kita. Okay, so that is something that we can learn lah daripada strict parenting punya style lah. Actually bagus lah. Kalau anak tu ingat. Kita memang nak bagi dia ingat. So untuk anak memang orang perlukan sometimes ketegasan. Betul. And also boundaries lah kan. Diorang nak kena tahu limitation. Betul. Kesalahan apa diorang buat, pengakuan diorang tu. They cannot just macam anggap walaupun dah ada law ni semua dekat Singapore yang protect aku, sampai kita fail nak implement kasih diorang tahu yang walaupun kau ada law apa, tapi kita as parent kau mesti nak kena dengar. Nak kena kasih orang faham lah kan. Kita nak kena kasih faham diorang apa diorang masalah, apa yang diorang boleh bikin, apa yang diorang tak boleh bikin. Betul lah. Walaupun sekarang ada macam-macam yang kau cakap ni kan, tapi kita mesti nak kena terangkan juga. Betul. As mak bapak mesti nak kena cakap just do your best lah. Because outcome anak pun kita kena face the fact. Kita tak boleh tahu exactly what they going to turn out to be. Dahsyat. Nasib baik Saya boleh tu lah. Nasib baik. So tu satu-satu tau. Baik. Sampai jatuh Okay. Dah penuh. Diam. Okay. So bermaksud apa tu? Maksud apa? Dah lupa. Apa tadi aku cakap? Tadi pasal okay. Kita tak boleh tahu anak kita jadi apa, because there are a lot of scenarios or stories yang kita dengar. Bapa dia alim, anak kira wild ataupun bapak wild, anak alim. Macam itu we wouldn't know. But Sebab as iman parents, tak dapat diwarisi dari itu lagu Raihan. So how budak-budak macam budak-budak okey no. Dengar dah split Raihan. Lagi satu apa? Rehan. Baru ni Rehan. Ahmad Rehan. Ahmad Rehan. Dah. 1 minit. Saya nak ambil air. And now. Dan sekarang kita Okay, go je. Okay, sekarang kita dengar Raihan. Dia ada benda nak share dengan korang. So apa yang dia share ni tak ada kena-mengena lah dengan kita Sebab apa, surat-surat saman ke. Okay lah, personal experience aku tentang didik anak aku Aku pun kira cakap, aku nak cakap aku fail apa untuk jaga anak aku pasal yalah dalam penghidupan ni ada naik turun kan. Betul lah. Jadi aku rasa yang paling impact lah dalam penghidupan sebagai bapa bila satu hari Korang kalau buat mainan tapi ketawa terbatuk. Tak bagus. Okay tak. Okay lah, aku share aku punya experience Bila satu hari anakku sendiri tak boleh dikawal. Okay, aku ceritalah. Aku dalam penjara. Okay, dalam penjara bila satu hari tu, satu petang tu, Cookie cakap aku, Bob. Aku orang panggil Bob lah kan. Bob, lu payah number so keluar tau. Besok lu pergi juvenile court. Juvenile court asal. Terperanjat Jack. Juvenile, aku dah tua, saya juvenile apa. Jadi aku dah tak ada surat menyurat dengan anak-anak aku kan. Pasal aku dah habis dengan orang rumah aku dah tentu kan. Jadi aku cakap, apa yang juvenile court Jadi aku tak boleh tidur lah. Macam, apa aku buat Aku dah fikir Jadi bila aku sampai besok, aku sampai kan, pergi juvenile court. Sekarang aku tengok, anak aku yang perempuan kena handcuff juga. Aku dengan aku kena handcuff. Itu satu titik yang kira satu sedih aku macam feel as a father. Sampai anak aku pun boleh sama-sama dengan aku, dengan dia duduk satu court mahkamah.
Malu lah aku sebagai seorang bapa. Tapi Alhamdulillah, lepas dia dah menikah, banyak perubahan lah. Aku bangga dengan dia. Walaupun, yelah kita manusia semua mungkin salah. Tapi tu satu, bila dia cakap dengan judge tu, aku ingat lagi dia cakap dengan judge tu kan, dia cakap yang dia rindu seorang kasih sayang satu orang bapa. Aku yalah, untuk aku anak perempuan ni aku rasa macam Yalah, aku faham perasaan. jadi bila part gitu kan, aku ada macam satu semangat yang baru kan. Aku try lah untuk jadi yang lebih baik lah. Alhamdulillah sampai hari ni dia masih dengan aku. Walaupun dia dah bernikah, dia hari-hari akan call aku, dia akan tanya aku. Dia akan update aku, dia akan tengok aku punya bentuk badan, muka aku kurus ke tak. Dia takut aku akan kembali pada jalan-jalan yang dulu lah. Alhamdulillah. Aku sayang dia. Pada aku tu Itu Satu pengorbanan seorang ayah. Bukan setakat pengorbanan. It's something that not everyone can experience. Correct. Because benda gini yang berlaku bila kita dengar cerita orang duduk dalam ke anak gini ke apa. Ini bukan semua orang. Pada aku is anugerah. It's something that can make your bond stronger. Anugerah Tuhan. Kau buat main lah. Aku dah nangis, kau buat kelakar. So hearing from Raihan cerita macam gini, I think it's not surprise if one fine day he become a better father, a better person. Dia punya anak become a better mother for her kids akan datang kan. Tapi memang this story macam pernah ada juga dengan satu orang yang kat luar sana yang saya pernah dengar macam bila dah besar anak dia, seorang wanita tu macam dia rindukan time kecil macam mana bapak dia besarkan dia. Bila dia tiba-tiba bapak dia hilang daripada pandangan dia, so dia rindukan susuk tubuh seorang ayah tau. Susuk seorang ayah untuk apa kata orang, untuk mendidik dia. So bila agaknya macam sekarang yang Raihan cakap ni sekarang ni, so mungkin dia rindu benda-benda yang momen-momen yang indah tu. So sebab Raihan feel dia as failure tau. Dia rasa macam tak dapat all the moments tu kira. Yalah, betul lah. So definitely sad lah to feel that way. But I still believe lah. Yang I rasa macam touching, yang bila tadi yang dia tersentuh, yang bila dia cakap dia sentuh, bila dia pernah pukul anak perempuan dia tu sampai anak dia ingat. So I think macam setiap whatever detik dia dengan ayah dia akan ingat memory tu tau. Dia selalu ingat lah. Paling benda yang memory yang kira kecil mana pun dia akan ingat tau seorang ayah tu macam mana. Betul bro. Pasal aku cakap benda ni anugerah tau. Dia tak semua orang dapat rasa. Kau dapat rasa. So sebenarnya engkau bukannya failure. Engkau didik anak engkau ni sebenarnya. Memang kita ni mana ada orang yang baik kat dunia ni. Faham tak? Kita daripada bawah naik kan? Daripada kadang-kadang orang daripada jatuh dah naik ataupun daripada kecil ke kita tak tahu macam mana kita akan jadi orang besar. Nobody perfect. So kau belajar daripada, sebenarnya kau dah belajar daripada benda ni, kau dah ada pengalaman benda ni dan anak kau dah ada. Korang sama-sama bangun atas kekalahan ataupun kesalahan korang apa yang korang buat tau. Itu This is life pengalaman life yang korang rasa. Betul. Because tak ada benda yang Tak ada, aku rasa tak ada mak bapak yang dia sekolahkan kau A to Z sahaja tadi. Tapi jarang aku dapat dengar macam bapak dengan anak depan judge berbual tengah handcuff dua-dua. Jadi macam aku rasa macam apa sih ni Itu kat dalam kau tu kau nangis lah. Aku tak boleh. Kontrol. Tapi itu kira apa? Dah lama tak jumpa? Tak, pasal dia kena sentence bukan, dia kena BPC kan. BPC. Jadi bila kena BPC tu, bila kena BPC tu aku as a father mesti nak ada kat situ. Mak dia ada, bapak dia ada, ex-wife aku ada kat situ. Jadi dia macam, aku rasa macam aku ni itu paling teruk aku jadi seorang bapa. Down lah. Tapi dia kasih aku semangat lah. Dia bila dia cakap, dia tak dia cakap yang dia aku benci bapak aku lah, aku tak suka bapak aku lah, bapak ni semua salah bapak aku, tak. Dia cuma cakap yang dia rindu kasih sayang seorang bapak. Itu yang aku cakap. Bagus sebenarnya. Itu aku terus bangkit macam bangkit lah. Tak boleh. Terus aku cakap okay lah, that's it lah. That's it for today lah. Tapi masuk lagi. Itu last tu. Tapi dah lepas tu alhamdulillah. Ini belum tahu ni. Lepas podcast ni apa orang saman masuk lagi Kau tak kena adik-adik semua kena dekat. Dia hantar surat. Adik-adik. Seram ya. Okay. Wow, thank you lah Raihan share. Okay, apa experience yang korang macam korang pula lah? Kita Aku kalau kau cakap pasal lock up, first time experience tu is cabut NS lah that time.
Alah, itu exempted. Mana ada NS? Tak ada. Something. Come on. Paisi. Malu tak NS Tak ada experience je. Orang kalau tanya aku, Raihan ada lah. tak ada. Tak ada juga kan? Navy. Navy. Memang sekolah Habis kau lepas semua ni- tak ada ada kan? Lepas ni banyak orang hantar surat. Dah tua-tua. Kena Masih pandai. balik lagi kan? Masal lah. Hashtag masal. Pasal lah. Okay. For our experience kalau nak compare dengan kau punya Ya. pengajaran yang kau dapat kan, memang tiada tandingannya. Dia dahsyat. Lagu. Terbaik. Lagu apa? Kita Semua dalam. Tolong tutup. dia kira apa tau? Kita masih lagi di peringkat fasa seorang ibu bapa yang sedang nak menaikkan Membesarkan. Baru nak masuk Membesarkan aku rasa remaja. teenagers. Oh, 14 yalah. and above lah. 14 Tapi kan? it's good that we know, a lot of betul. jenis parenting yang ada kat luar, jenis budak-budak, cerita daripada orang. And for us, semua ni pengajaran lah yang berharga kan. Kita boleh take as ilmu lah Betul lah. untuk kita besarkan anak Saya lah ada satu sama-sama. benda tau. Kita tak pernah ajar Afa benda-benda ataupun tak pernah bagi Afa dengan benda-benda something. Alfa tu siapa? Anak kita ni. Oh, okay. Benda bad-bad bahasa Melayu punya perbualan macam maaf cakap sial lah gitu. Okay. So Afa ada satu kali dia balik. Okay, lambat lambat. sangat. Lambat. Sensor lambat. Lagi sekali. Okay. Okay. Kita tak pernah ajar. Belum cepat sangat. Sama. Kita tak pernah ajar Afa benda-benda perkataan Melayu yang backward lah. Senang cakap kata-kata yang tak boleh cakap macam Tempo. Baik. benda gitu. Sampai kan ada satu part, you imagine diam, yang ketawa. Okay, best. Afa datang balik, dia cakap dengan saya, apa kau sial lah. Alamak. Terus, Lagi sekali. Cakap. apa kau okay dah. Okay. Terus saya tengok mata dia, saya terbeliak tau. Dia cakap, bang, abang tahu tak abang cakap apa? What? Dia cakap gitu. Terus saya cakap, abang cakap words Backward. backward tau. Okay, dia terus macam, Rasa really? bersalah. Dia rasa bersalah. Terus cakap, really? My friend cakap, then I thought it's okay. Ada satu hal. So itu Afa anak kita yang kita tak pernah bukan tak pernah, maaf cakap macam tak nak dia dengar benda-benda yang backward. Of course dia memang orang yang suka bercakap bahasa orang putih. Jadi bila dia dengar perkataan Melayu backward tu, dia tak tahu tu benda apa. So saya kena explain dengan dia lah. Jadi nak kena selalu macam ni, nak kena selalu maki kat rumah. Tak ada. Tak. Okay. Tak boleh. So, bising saya nanti. Alfa, jangan... All the way. Banyak cakap Ini ada satu lagi point nak tanya tau. Is it because of parents yang suka bercakap benda-benda yang tak senonoh, perkataan-perkataan backwards dengan anak dia, Ikutlah. buat anak dia akan Itu terikut. definitely lah. Ikutlah, of course. Itu definitely. Mesti Tapi ikut. power budak tu bila kita mix, kita educatekan dia, untuk aku personally important for us untuk ajar orang basic Islam. Ya. Basic Islam, because diorang akan membesar dalam keadaan whether parents yang kira memang dah dibesarkan gitulah, kuat maki ke apa. Ada certain parent yang senyap, ada yang bebel and so on. They will know lah how to react lah. Because banyak aja aku tengok yang mak bapak dia memang violent tapi anak dia tahu hormat. Assalamualaikum. Banyak. So kalau macam gitu kita nak tahu dari mana. Dia punya environment lah. Everybody need to play a part. Yeah. Teachers, parent, government. Takut. Tadi tapi takut juga kan. Takut. Government jangan main-main. Jangan. Okay, tadi Rehan nak cakap apa? Okey, dia macam gini lah. Macam kau cakap tadi agama. Agama paling basic lah. Tu benda mesti nak ada. Kalau kau tak ada kan, tak ada sampaikan macam ajar ke atau kau pergi hantar ke kelas-kelas agama kan. It's very important lah. Jadi macam mana pun, macam aku Alhamdulillah aku daripada madrasah. Tak boleh cakap madrasah mana. Tak boleh cakap. Jadi nanti nak diorang pula hantar. Tadi nanti diorang hantar pula surat Orang kenal kau tak payah surat. saya perlukan Datang ustaz. Okey dah. Okey. Jadi dia perlu
aku bersyukur lah kerana mak bapak aku hantar aku ke madrasah. Macam mana pun kan kita akan jalan balik jalan tu lah. Macam mana kan kita tahu kita tak lama ni barang salah, ni barang tak boleh bikin lah, ni barang walaupun pernah bikin tapi macam lama-lama nanti kita akan drift balik lah. Betul. Macam candy patah balik. Alhamdulillah. Itu is parenting also lah. Dia actually once you bila dah jadi parents, sebenarnya you akan think balik benda yang pernah mak bapak you ajar. Yalah. Ya. Common sense lah. So you takkan nak ajar anak you macam gitu kan. Sebab aku dulu pernah jadi anak, mak aku dengan bapak aku ajar gini-gini. So takkan aku nak suruh dia ajar benda yang anak aku akan buat benda yang jahat juga kan. So of course you akan turn balik benda tu. So the power of parenting tu, senang kata kita rumuskan everything, kita kena ada mixture of strict. Okay, mixture. Mixture tu jangan. Jangan jalan jauh. Korang memain tik-tik kan. Mixture of gentle parenting sikit dari segi apa cara kita nak parenting anak kita ni salah buat. Kita nak kena macam mana kita nak membesarkan anak kita ni. First and foremost kita need to be very clear to them. Apa message yang kita nak sampai kepada dorang? Kita nak marah dorang out of apa? Marah ke ataupun nak educate, nak tegur dan sebagainya. And bila kita berlembut tu dalam keadaan yang bersesuaian. Jangan lembut sangat. Jangan lembut sangat. Kak sepak. Nanti jadi adik. So you know, by all means siapa yang sesuai dengan cara parenting yang ada sekarang, by all means. Betul. Because kita punya take is very simple. Apa yang baik itu ambil lah. Kalau rasa works kan. Untuk pelan-pelan bateri dah. Ada yang tak kena ni. Ada tak? Gangguan. Gangguan mistik buatan orang. So apa tu? Okay, so another thing that we have to really understand, kita nak kena tahu tujuan kita nak jaga anak-anak kita ni adalah untuk, kalau boleh kita nak ajar orang untuk hormat pada kita lah. Betul. Bila anak-anak kita hormat pada kita, walaupun orang buat kesilapan, they know how to, you know, like you turn back. Tapi kita pun nak kena hormat anak-anak kita juga. Betul. Kita mesti nak ada dua haluan dua hala lah. Aku hormat anak-anak aku hormat aku. Jadi kita mesti nak ada dua-dua tu. Kalau untuk satu je side untuk nak hormat, untuk aku tak fair lah. Betul. Kalau bapak aku pun gini, habis dia tak pernah cakap baik-baik dengan aku. Untuk aku tak fair. Kita nak kena hormat anak kita dan anak kita pun akan hormat kita, insya-Allah. Yang paling penting ini utama kita punya sebagai seorang bapa lah, especially fashion nak kena tukar. Start pakai tali pinggang balik lah. Jangan nak pakai tali malas orang dulu pasal kau nak sebab pakai tali. Sekarang kan nak sebab pakai tali. Dulu dah pakai tali kasut. Seluar dah start pendek semua kan. Orang dulu bakel bakel mas tengah baru kena sakit pump. Fashion mesti nak buat. Dulu pakai seluar Lee jadi dia punya tali tu. Bapak saya dulu saya ingat pakai seluar Lee. Lee sama Levi's ada halau. Lee dengan Levi's ada halau. Ni standby. Okey, alhamdulillah begitulah tadi Sendaloka bersama kami bersama Singa lama-lama. Sendaloka? Okey, ni kita nak kena edit habis Sendaloka ke? Sendaloka lah. Bukan Bukan. Begitulah tadi perbincangan kita. Seloka? Sendaloka bersama Singa tak pernah dengar. Tak pernah. Singa menawan keluarga bahagia. Sendaloka. Kalau you menang, you dapat jam tangan likon. Ingat tak? Itu saya tahu. Sama lagi ni. Singa. Tapi Sendaloka tu macam dah lama. Sendaloka tu kira sendawa. Okey, kira-kira syarab. Okey, so hope semua yang sedang mendengar dan juga menonton kami ni berpuas hatilah dengan cara kita menyampaikan topik tadi tu so as usual sebelum kita closing, kita nak emphasize sekali lagi, you know, it's not easy to become a parents. Definitely banyak rintangan lah, cobaan apa semua. So but we are always learning. Dia tak ada never ending punya, tak ada one straight answer, tak ada. Tapi apa yang paling penting kita nak, you know, try to get the best that we can lah. InsyaAllah. Cara untuk jaga anak-anak kita.
So Raihan ada apa-apa menutup? okay, penutup Sebelum kita nak tutup ni, akhiri dengan Al-Baqarah. Ada apa-apa nasihat untuk okay orang lah, luar kita sana? kat sana, Kat sana. yalah, zaman sekarang zaman pun dah berubah. Betul. Jadi kita nak kena ikut Peredaran peredaran pengedaran zaman kan. Kita sama-sama lah macam mana anak-anak kita nak, kita try nak kita Nakkan, nakkan salah. sama. Adakan. Tapi kita tak boleh Tak boleh lah. tak boleh teruskan. Tapi jangan terlampau garang, jangan terlampau lembut. Tapi itulah. Jangan terlampau garang. Kita dalam agama pun cakap kita yang sederhana, moderate, tengah-tengah, moderate. Pak agama aku tak berani takut salah cakap. Takut. Tak tahu. Yang tapi betul sedang-sedang lah. sajalah. Yang sedang-sedang Islam pun ada panduan-panduan korang boleh belajar kan daripada ustaz. Daripada kalau ada yang mengantuk pun boleh sangat-sangat tadi sangat. Korang main-main kan? Okay, so hope korang dapat lah the best out of apa yang kita sampaikan. Kalau ada apa-apa comments, yang paling penting komen, tak kisah kritikan ke, yang membina ke. Kita punya hashtag apa? Hashtag pasal lah kan. So jangan lupa korang follow, subscribe, like and share. Sampaikanlah salam kepada semua yang ada. Semoga kita bertemu lagi pada episod-episod yang akan datang, insya-Allah. So akhir kata daripada kami bertiga, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalam. Bye. Yo, selamat datang ke Vibe. Ini Syayu Podcast, tempat kisah pun tiba. Saya Syah, ini Ayu, kami cara dari hati. Kisah hidup sebenar, itulah yang dicari. Kau ada luka, ada impian, nak luar rasa. Jom kemai, lepaskan segala beban jiwa. Tiada lakonan, semua jujur dan nyata. Setiap kisah bersinar, penuh mata. Duduk santai atau masuk bersembang. Ini Syayu Podcast, mana gang yang tenang.